Okay, kita menjawab lagi soalan. Letak saja harga RM60,000. Buang je charges tu. Orang akan anggap duit tepi. Tak boleh bang. Saya pernah bincang benda ni dengan bos dulu. Okay. Masa first time Cik Din buka pasal harga processing fee tu. Masa KP punya time tu. Kan benda tu meletup kan. Bos ada buat meeting. Dia kata harga body kita terus masukkan sekali lah processing. So biar pukul rata. Orang beli cash pun kena, orang beli loan pun kena. So saya sebagai salesman, saya bantah benda tu. Saya cakap mana adil. Takkanlah orang beli cash kita nak charge processing fee. Sebab untuk orang beli cash tak banyak proses dia. Proses dia mudah sangat apa yang beli secara tunai ni. Tukar nama Puspakom. Itu pun Yuska nak bagi secara percuma saja. So benda-benda lain tak ada. Dia tak ada B7, dia tak ada hak milik, dia tak ada fee yang bank akan charge. Semua benda tu tak ada. So takkan kita nak charge dekat orang yang nak beli cash? Korang rasa adil ke tak kalau kita charge sama pukul rata? Orang beli cash dengan orang beli loan, kita letak sekali harga tu. Kalau korang rasa kena, patut, letak kat ruangan komen. Kalau ramai yang cakap okey, saya akan bangkit dekat bos untuk letakkan harga body sekali dengan processing fee. So korang pun tak nampak processing fee tu ada, macam dia buat. Kita cuba nak mudahkan untuk orang yang pembelian tunai. Tak semua orang beli kereta cash ni kaya. Memang kadang-kadang dia orang datang beli kereta mahal macam Yaris beli cash dekat RM60,000, RM70,000. Tapi dia orang kadang-kadang duit tu dia orang kumpul. Dia orang dapat duit pekeso, dia orang dapat duit pencen. Takkanlah kita orang yang meniaga macam ni, orang yang nak beli secara tunai kita nak ketuk gila-gila. Tak adil lah kan. So korang fikirlah sendiri. Lagi kalau siapa yang beli untuk company punya, insurans dia lain, protect dia lain. So kita orang tak boleh letak semua harga tu sekali bila kita letak dekat harga body tu. Takut semua berbeza-beza. Okay, ada company yang beli kereta, ada yang personal beli kereta, ada yang insurans ada NCD, ada insurans yang tak ada NCD, ada customer nak tambah bencana alam, ada customer nak tambah cermin. Itu semua berbeza-beza. So bergantung kepada detail customer tu sendiri. Dunia sekarang ni mudah. Atas tangan je korang boleh servis 10 Yuska punya harga. So apa yang susahnya? Korang ambil handphone, kau duduk lepas satu meja, letak satu kopi, kau mesej lah dengan 10 Yuska, kau bandingkan harga. Mana yang murah, mana package yang berbaloi, on the road yang korang rasa sempurna, yang berbaloi untuk korang, deal lah dengan dia orang. Okay? So dengan saya tak payah pening-pening kepala. Mudah sangat. Kita buat loan pun percuma sahaja. Korang tengok harga on the road saya okey ke tak, saya tawarkan 3 tahun warranty tu okey ke tak. Kalau kau rasa berbaloi, kau hantar saja dokumen. Saya submit loan dalam masa seminggu, kita tengok result dia. Kau puas hati dengan loan, kau okey dengan interest, kau boleh datang ke showroom, ataupun kau nak saya hantar terus ke rumah pun tak ada masalah. So free delivery sahaja. So kesimpulan, customer juga yang buat decision untuk kereta diorang. Sebab duit diorang, hak diorang. So pilihlah mana yang kau nak. Okay? Banyak pilihan kat dalam Malaysia ni. Kereta Yuska, kereta baru, kereta Recon, ada macam-macam pilihan. Korang pilih, korang nilai sendiri mana yang kau minat. Kalau terus berminat dengan saya, terus hello dengan saya, nombor dekat dalam profile. Cari je saya dekat My Photo ni. InsyaAllah. Nama saya Syarin. Assalamualaikum guys.